Siapakah Bendu? Apa sebenarnya peranan makhluk misteri ini dalam dunia Star Wars? Jom kita bongkar kisahnya. Bendu ialah entiti unik yang diperkenalkan dalam siri Star Wars Rebels. Dia tidak berpihak pada Jedi ataupun Sith, tetapi mewakili keseimbangan antara kuasa terang dan gelap. Bendu tinggal di planet Atolon dan mempunyai rupa seperti makhluk besar berbulu dengan tanduk yang menyerupai gunung. Dia memanggil dirinya sebagai yang berada di tengah dan tidak percaya kepada konflik yang memihak kepada satu sisi sahaja. Dalam Rebels, Kanan Jarrus mencari bimbingan daripadanya, tetapi Bendu menekankan bahawa kuasa sebenar terletak pada memahami keseimbangan, bukan memilih terang ataupun gelap. Apa yang lebih menarik, ketika dia marah, Bendu dapat memanipulasi cuaca untuk mencipta ribut peta yang hebat, menjadikannya makhluk yang tidak boleh dipandang ringan. Bendu bukanlah sekadar makhluk bijaksana. Dia adalah simbol keseimbangan dalam galaksi, menunjukkan bahawa tiada sisi yang benar-benar sempurna. Apa pandangan anda tentang Bendu ni? Adakah dia benar-benar neutral atau ada agenda tersembunyi? Sila komen di ruangan komen dan jangan lupa follow untuk lebih banyak cerita tentang Star Wars.